Okey, untuk tidak buang masa, menu kita kali ini cukup ringkas dan mudah. Kita kali ini masak ayam masak halia. Ayam masak halia ini cara saya lah. Cara saya, jadi ada macam-macam variasi masak ayam halia ni yang sebenarnya. Tapi ini cara saya. Jadi ini pun sesuai juga dijadikan menu di bulan Ramadan. Salah satu menu yang wajib juga ada di atas meja di bulan Ramadan semasa berbuka puasa. Okey, mula-mula kita masukkan. Dan sebelum itu, ini ayam saya ambil bahagian kepak, ada 11 ketul, potong 2 macam ni, dan saya dah kelar-kelarkan dia macam ni supaya kita punya bahan-bahan itu meresap sampai ke dalam. Lepas tu nak masak pun senang, sekejap sahaja. Jadi bahan-bahan dia cukup mudah. Kita masukkan 1 sudu kecap cair ataupun kecap masin, 1 sudu sos tiram. Kita masukkan 1 sudu teh serbuk lada putih. Last sekali kita masukkan air tepung jagung. Air tepung jagung ni sikit sahaja, jangan banyak. Okey dah. Okey, kita gaul. Kita gaul bahan-bahan sampai sebati dan melarut. Kita perap ayam ni selama 20 minit. Jadi kita perap selama 20 minit baru kita masak. Okey, kita sambung balik. Ini dia kita punya ayam yang kita dah perap selama 20 minit. Sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan yang lain. Yang pertama sekali kita sediakan mangkuk kosong, dan sebelum itu ini kita ada setengah biji bawang Holland yang dah siap dihiris-hiris macam ni. Lepas tu ada bawang putih 4 ulas. Ada halia lebih kurang 2 inci. Nama pun masak halia kan, ayam masak halia, jadi halia tu kena lebih sikit lah. Lepas tu kita ada cili padi 4 tangkai, kalau nak pedas boleh lebih kan. Kemudian kita ada daun bawang 2 batang. Potong je manjang macam ni. 1 sudu kecap masin, 1 sudu sos tiram, 1 sudu teh black pepper, ini lada putih. Lepas tu minyak bijan sikit ya. Tapi kalau dekat rumah sahabat-sahabat semua tak ada minyak bijan pun tak apa. Okey, sikit je. Jadi tujuan dia untuk menambah aroma tu. Air tepung jagung. Kita kacau, gaul dia sampai bahan-bahan tu melarut sebati. Kita ketepikan, kemudian kita start untuk masak. Okey, stay tune. Okey, kuali kita dah panas. Kita masukkan minyak, minyak jangan banyak Okey, cukup. Lepas tu masukkan halia. Jadi kita tumis halia ni sampai dia garing sikit lah. Baru dia sedap. Dia punya aroma halia tu sedap. Bila kita punya halia ni dah garing sikit, kita masukkan kita punya bawang putih.
Lepas tu kita punya cili padi, daun bawang, kita tumis lagi agak-agak kita punya bawang putih tu dah kepirangan, baru kita masukkan ayam. Okey, sekarang kita masukkan kita punya ayam yang dah kita perapkan 20 minit. Lepas tu kita masukkan sos yang kita dah bancuh tadi. Kita perlahankan api. Lepas tu kita tutup sekejap. Okey, stay tune. Okey, kita tengok kita punya ayam halia kita. So ini dia kita punya ayam masak halia kita dan masak. So ini saya tambah air sikit sahaja. Minta maaf tak lupa nak rakam tadi. Saya ambil pula. Saya tambah air sedikit sahaja. Lepas tu garam secukup rasa. Sikit sahaja. Aji pun sama, secukup rasa. Last sekali kita masukkan kita punya bawang Holland. Kita masak lagi dalam 2 ke 3 minit. Kita tutup api. Lepas tu kita plating. Okey, stay tune. Alhamdulillah. Okey, macam inilah penampakan dan kejadian dia. Kita punya ayam masak halia. Dia punya aroma tu satu rumah penuh. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. Kalau nak pedas, lebihkan cili padi. Dan ini pun satu daripada menu untuk wajib ada di atas meja bila kita berbuka puasa nanti. Sebab ini disukai ramai. Masak halia. Nampak? Ini memang terbaik, cukup ringkas, murah, meriah dan paling penting sedap dan padu. Okey, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video menu-menu ataupun resipi-resipi yang terbaru daripada saya dan terbaik juga untuk sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa mana yang belum subscribe, like, komen dan share. Kerana subscribe itu percuma. Okey, sekali lagi ini ayam masak halia. Cukup ringkas, mudah dan senang.